Ni kat rakyat Malaysia nak kena tahu ni. Tak ada satu pun sistem bank tu yang mengubah angka-angka dekat dalam walaupun 1 sen. 1 sen. Kalau kira kan, contoh 1 sen. Tak betul. 10 sen tak betul. Ada lah tu. Ada pula orang pergi ambil duit ni, cash withdraw ni. Nanti aku tunjuk. Elok aja tersusun aja. Dia ingat orang tu macam mana tak bila kita tanya, oh ni dia tak ada ni nombor. Kan reference number tu kan ada. Oh tak letak. Tak letak reference number sekarang dekat penyata. Nak kena tahu, sistem bank tu dia dah ni, bank tu dia berdiri dengan undang-undang. Dia ada undang-undang, bukan ikut kepala otak manager ke kaki tangan bank yang jawab sistem bank. Tak ada. Dia memang melindungi pemilik akaun. Dia tidak melindungi penjenayah yang dekat dalam tu. Kamu jangan ingat kamu je selamanya nak sedap-sedap. Tak ubah dekat sini, habis semua benda ubah. 6 tahun ke 10 tahun ke aku cari sampai jumpa. Kamu nak kamu ingat akaun aku tak apa? Kamu ingat, kamu suka-suka boleh. Yang ni ada, kau letak nama gini. Lepas tu yang ni tak ada. Habis tu kamu nak letak kat mana tu duit aku tu? Lepas tu kamu je sedap. Lepas tu aku ni tak payah bayar itu, tak payah bayar ini. Jahat tak ada ni kamu ni, tak tahu ni. Nak bergaya tapi jahat ni. Memang jahat dia. Aku tunjuk satu Malaysia ni kejahatan apa yang kamu buat. Dia tak akan keluar 75, 76, 74, tak ada. Tu yang kalau keluar macam tu nampak sangatlah kamu tu. Kena pergi sekolah. Tak ada pun duduk kat dalam penjara ni. Hutang kredit kad dia. Tergedik. Reference. Okey, kalau aku bayar, mestilah letak reference tu, mestilah letak nombor kereta aku ke, nombor akaun aku ke. Betul tak? Betul? Oh tak ada. Tapi dia tak ada. Dia tak letak nombor tu. Tak ada. Tak ada dia letak nombor rujukan tu kat situ. Reference ni lah. Bahasa orang putih reference. Kalau bahasa Melayunya, rujuk ke. Kalau ni, skrin ni macam, bukan 1, 3, 4 orang. 3, 4 orang. Perempuan semua. Malulah. Lepas tu yang tu kan balas pula email kita. Bukan dia bagi penyata. Kamu tahu? Dia balas message. Dia balas je. Dia masuk kat situ, dia cakap, ni bayar macam ni. Dia tak tahu lagi yang ni. Semua, jangan lagi dengar cakap diorang ni. Sistem bank tu tak pernah salah. Sistem bank itu tak pernah salah. Kalau hilang tu memang tangan manusia yang mengubahnya. Walaupun RM1, RM2, walaupun RM100, ni pemilik akaun berhak menuntut ganti rugi di luar mahkamah. Dia kena tahu. Aku bagi tahu je semua, biar je bankrupt kamu. Ada je. Geram. Dia tidak boleh menyerahkan kepada